Yusuf Rauter, penyokong Yahudi Israel. Inilah yang mereka cuba spin, ya. Setelah tak ada isu, puak-puak Jcom bertanggungjawab untuk spin cerita yang kononnya Yusuf Rauter ni penyokong tegar Yahudi Israel. Ya, saya ada melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Yusuf Rauter, kenyataan singkat yang bahawa beliau menyokong Israel pada tahun 2017. Ketika itu Yusuf Rauter, saya ingat berumur di awal 20-an, cukup tidak matang, dan ketika itu dah tentulah Yusuf Rauter juga adalah penyokong PKR, penyokong Anwar Ibrahim. Dan Yusuf Rauter diambil bekerja oleh Anwar Ibrahim sebagai pembantu peribadi setahun selepas itu pada 2018. Kerana apa? Tentulah mendapat maklumatnya Yusuf Rauter ni mungkin budak yang bijak, yang cerdik, dan juga penyokong PKR dan mempunyai persefahaman di dalam perjuangan masing-masing. Jadi kita perlu lihat, ya, apa yang berlaku pada 2003 di mana pendedahan yang dibuat oleh Lokman Adam. Videonya ada. Lokman Adam dengan Wan Azizah jumpa Soros. Itu tahun 2003. 2003, Wan Azizah, Azmin Ali, Khalid Jaafar dan Elizabeth Wong. Ketika itu Elizabeth Wong belum PKR lagi. Dia masa itu suara. Yang baik dengan Soros ni sebenarnya Tien Chua. Tien Chua yang baik dengan Soros, yang selama hari ni ditaja oleh Soros ni Tien Chua. Basically ni pun dulu starting tu Steven Gunn dan Tien Chua ni semua Soros punya duit. Mereka mendapat tajaan daripada Soros. Saya tahu sebab Tien Chua cerita saya masa dalam penjara. Masa di Kementing. Sama-sama duduk Kementing 2 tahun kan. Tien Chua bercerita berkenaan dengan Soros. Dia cerita lah daripada mana dia dapat income. Saya ingat lagi telefon Tien Chua, kita orang duduk telefon masuk. Telefon Tien Chua tu pun datang daripada duit Soros, masuk dari Bangkok. Jadi tahun 2003, Wan Azizah dihantar oleh Anwar untuk berjumpa dengan Soros untuk dapatkan dana bagi membolehkan mereka bertanding tahun 2004. Dan sebelum saya dipecat tahun 2004, saya hadir mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Raya Parti PKR. Dan masa tu Azmi maklumkan 3 juta ringgit dah diterima, dan mereka dah buat t-shirt cap dengan bendera di China. Bila saya tanya Nizam dari mana dapat duit yang 3 juta ni, Nizam maklumkan saya duit daripada Soros. Lokman Adam mendedahkan bahawa Wan Azizah dan beberapa kepimpinan tertinggi PKR, ya, Azmin Ali, Tien Chua, ya, telah berjumpa dengan George Soros untuk memohon dana untuk menghadapi pilihan raya pada 2004. George Soros ni siapa? George Soros ini ialah orang Yahudi. Kepimpinan parti PKR ini berjumpa dengan George Soros untuk mendapatkan dana bagi menghadapi pilihan raya pada 2004. Dan diceritakan oleh Lokman Adam bahawa Azmin Ali menceritakan yang mereka telah menerima 3 juta ringgit pendahuluan daripada George Soros, dan digunakan untuk membeli pakaian, membeli bendera dan pelbagai peralatan untuk pilihan raya. Jadi siapa yang menyokong Yahudi ini? Siapa yang mendapat dana Yahudi ini? Yusuf Rauter hanya mengeluarkan satu kenyataan yang singkat, tetapi tidak memainkan atau mempunyai hubungan langsung dengan Yahudi. Tetapi menurut cerita Lokman Adam ini, terbukti bahawa PKR mempunyai hubungan dengan George Soros, seorang penyangak mata wang Yahudi yang telah merosakkan negara ASEAN pada tahun 98 dahulu. Ini didedahkan juga oleh warga Indonesia, rakyat Indonesia kenal siapa George Soros ini. Dan mereka tahu yang George Soros ini penyangak mata wang juga, telah merosakkan ekonomi negara Indonesia, termasuklah Malaysia. Nasib baik kepimpinan kerajaan ketika 98-99 krisis kewangan ASEAN ini berjaya menangani isu ini dengan baik, dan kita keluar daripada krisis ini dan terus ke hadapan. Jadi siapa yang menyokong dan mendapat dana daripada Yahudi? Ini soalan saya. Jadi janganlah kita terlampau naif, sampai tak boleh bezakan Yusuf Rauter dengan PKR, hubungan PKR dengan Yahudi ini. Ini yang didedahkan oleh Lokman Adam, bukan saya yang dedahkan. Nak saman Lokman Adam. Itu cerita Lokman Adam, yang PKR mendapat dana daripada George Soros, Yahudi ini, dan mempunyai hubungan rapat dengan orang Yahudi ini. Kita kena faham, ya. Jangan kita cepat melatah dan menyalahkan Yusuf Rauter. Kita kena kaji dulu, ingat sejarah. Ini saya nak beritahu, kerana pada tahun 98 saya tak tahu orang-orang muda ni ada ataupun faham apa yang berlaku di tahun 90-an. Saya ada pada tahun 90-an, dan saya dapat nampak dan lihat apa yang berlaku dan kesan secara terus terhadap diri saya juga pada tahun 90-an. Ya, orang-orang baru ni tak tahu. Mereka tak tahu, mungkin pada tahun 90-an mereka belum lahir. Mungkin pakai pampers lagi. Mungkin masih menyusu, menetik lagi.
Jadi tak tahu apa yang berlaku, apa Anwar ni buat, apa PKR ni buat pada tahun 90-an. Jadi hentikanlah, tunjuklah kebijaksanaan sedikit ya, dalam melontarkan tuduhan bahawa Yusof Rota ini penyokong Yahudi, penyokong Israel. Apa kegilanya ni?